Di pentas dunia, satu perubahan yang sukar dipercayai sedang berlaku. Dua kuasa besar dunia, Amerika Syarikat dan China, kini sedang memerhatikan dengan debaran langkah Malaysia yang seterusnya. Mengapakah mereka dan seluruh dunia perlu meneliti setiap gerak-gerik kita? Persoalan ini kini bergema serentak di Washington, di Kuala Lumpur, di Beijing dan juga di Brussels. Dunia sedang dalam keadaan kelam kabut. Semua pihak sibuk membuat kira-kira di hadapan situasi global yang berubah dengan pantas. Peperangan tidak menunjukkan tanda akan berakhir, keretakan mula kelihatan dalam pakatan-pakatan lama dan rangkaian bekalan global yang rapuh boleh terputus pada bila-bila masa. Tetapi tidakkah anda rasa ia aneh? Di tengah-tengah kekacauan gergasi ini, semua mata tanpa disangka-sangka tertumpu serentak pada satu negara. Sebuah negara yang tidak pernah menjadi pusat dunia, tidak mempunyai sejarah sebagai kuasa hegemoni, sebuah negara yang selama ini hanya berusaha untuk terus hidup di antara gergasi-gergasi dunia. Namun, pada saat ini, dunia sedang menanti pilihan Malaysia. Apakah perubahan dahsyat yang telah bermula dalam aturan dunia sekarang ini? Mari kita rungkai jawapan kepada persoalan ini satu persatu. Jika anda menyukai video ini selepas menonton, sila berikan like dan langgan saluran kami. Sokongan anda adalah kekuatan terbesar bagi saya. Mari kita mulakan. Negara manakah yang paling berpengaruh di dunia? Kebanyakan orang akan menyebut Amerika Syarikat dan China. Itu tidak salah. Namun negara yang paling dirisaukan oleh kedua-dua kuasa besar ini sekarang adalah negara lain. Eropah, Timur Tengah, Afrika, semuanya berfikiran sama. Mereka semua memasukkan negara ini dalam perhitungan strategik mereka. Kerana tanpanya, seluruh strategi mereka akan runtuh. Saya Farhan, pelajar tahun 3 jurusan politik antarabangsa di Universiti Stanford. Pada hari itu, selepas mendengar kuliah Profesor Peter, saya sedar bahawa peta dunia yang saya kenali selama ini adalah salah. Sejujurnya, saya yakin. Saya percaya dunia berpusat pada Amerika Syarikat. Memang benar Amerika sering dikritik kerana dasar luarnya yang kadang-kala memaksa. Namun, saya tetap percaya hanya Amerika lah negara yang mampu memberikan pengaruh sebenar di peringkat global. Negara-negara lain hanyalah watak pembantu. Kebangkitan China memang tidak dapat dinafikan, tetapi saya tidak melihatnya sebagai sesuatu yang cukup untuk membuatkan Amerika benar-benar risau. Beberapa bulan kebelakangan ini, suapan berita saya hampir tidak berubah. Penserobohan kapal pengawal pantai China ke dalam Zon Ekonomi Eksklusif, ZEE, Malaysia. Krisis pertembungan maritim yang hampir berlaku berhampiran beting Patinggi Ali. Latihan ketenteraan berskala besar oleh Angkatan Tentera Malaysia, ATM, dilaporkan hampir setiap minggu. Apabila Perdana Menteri Malaysia mengeluarkan kenyataan yang tegas, Wisma Putera China akan segera membalas. Apabila Tentera Laut China bergerak, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, akan bertindak balas. Kemudian China mengumumkan sekatan import menyeluruh terhadap produk minyak sawit Malaysia. Ia adalah sekatan yang jelas bertujuan untuk memberi tamparan kepada ekonomi Malaysia. Ketegangan, amaran, provokasi, sekatan. Berita sentiasa diringkaskan dengan 4 perkataan ini. Ia adalah kandungan yang semua orang tahu. Tetapi tafsiran Profesor Peter sangat menarik. Beliau sentiasa menganalisis sesuatu dari sudut pandang yang berbeza dengan wawasan yang mendalam. Profesor tidak memaparkan peta di skrin. Sebaliknya, beliau berkata, ketegangan di Asia Tenggara semakin memuncak. Tetapi apa yang lebih penting daripada ketegangan itu sendiri ialah tindak balas. Dewan Kuliah menjadi senyap. Profesor menyambung, ketegangan di Asia Tenggara bukanlah perkara baru. Namun, sejak kebelakangan ini, arah tindak balas telah berubah. Saya terhenti pada kata-kata itu. Apa maksudnya arah tindak balas telah berubah? Bukankah sudah menjadi kebiasaan bagi Malaysia dan China untuk saling berbalas kenyataan? Seorang pelajar mengangkat tangan. Profesor, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan arah tindak balas telah berubah? Profesor berfikir sejenak sebelum menjawab. Dahulu Malaysia dan China hanya bertindak balas antara satu sama lain. Tetapi sekarang kedua-dua negara bertindak balas dengan mengambil kira sebuah negara ketiga dalam perhitungan mereka. Negara ketiga. Profesor mulanya menyebut tentang China, tetapi beliau tidak bercakap tentang angka perbelanjaan ketenteraan atau bajet. Sebaliknya, beliau menunjukkan perubahan dalam penggunaan perkataan. China tidak lagi sekadar menyuarakan kebimbangan. Baru-baru ini, ungkapan yang sangat spesifik telah muncul dalam arena politik China. Mereka secara terbuka mengaitkan isu kedaulatan di wilayah tertentu sebagai soal survival negara mereka. Ini adalah tahap yang belum pernah dilihat sebelum ini. Saya menahan nafas. Ini memberi bayangan bahawa China sedang menghampiri garisan merah. Selama ini, China sentiasa berhati-hati dalam memilih kata-kata. Tetapi sekarang, adakah ia sudah berbeza? Pelajar lain bertanya. Jadi, bagaimana Amerika bertindak balas? Amerika tidak melihat perubahan ini sebagai sekadar retorik.
Mereka menganggapnya sebagai perubahan peranan China. Oleh itu, tindak balasnya sentiasa 3 serangkai, diplomatik, ketenteraan dan ekonomi. Ketiga-tiganya dilancarkan serentak. Saya mengangguk. Apabila China mengeluarkan kenyataan keras, Amerika akan segera membuat bantahan diplomatik, meningkatkan latihan ketenteraan dan mengenakan langkah-langkah ekonomi. Ia adalah corak yang jelas. Tetapi ada sesuatu yang tidak kena. Struktur yang dijelaskan oleh Profesor berbeza daripada apa yang saya tahu. Saya sentiasa memahaminya dalam kerangka Amerika lawan China. Konflik dua hala. Tetapi Profesor mengatakan ada perhitungan lain yang sedang berlaku di antara mereka. Seorang lagi pelajar bertanya, Profesor, adakah negara ketiga itu merujuk kepada Amerika? Profesor menggelengkan kepalanya. Bukan. Dewan kuliah menjadi sunyi sepi. Bukan Amerika. Untuk memahami pilihan China, kita perlu tahu bahawa China tidak boleh bergerak sendirian. Untuk memahami tindak balas Amerika, kita perlu tahu bahawa Amerika tidak pernah mengeluarkan sebuah negara daripada perhitungan mereka. Amerika dan China, kedua-duanya tidak boleh mengeluarkan negara itu daripada strategi mereka. Kerana pada saat ia dikeluarkan, seluruh perhitungan mereka akan runtuh. Suara bisikan mula kedengaran di dalam dewan. Beberapa pelajar saling berpandangan. Rusia, India, saya keliru. Di Asia Tenggara, negara manakah yang terpaksa diambil kira oleh kedua-dua Amerika dan China? Seorang pelajar dengan berani bertanya, Profesor, bolehkah anda beritahu kami negara mana yang dimaksudkan? Profesor diam sejenak. Kemudian beliau berkata, Malaysia. Dewan kuliah senyap sunyi. Malaysia, saya terpinga-pinga. Malaysia adalah rakan kongsi strategik Amerika. Ia negara penting. Tetapi adakah ia begitu penting sehingga Amerika dan China perlu mengambilnya kira serentak? Seorang pelajar lain segera bertanya, Profesor Malaysia, adakah Malaysia begitu penting bagi kedua-dua Amerika dan China? Profesor mengangguk. Ia bukan lagi pada tahap penting. Ia adalah imperatif. Imperatif? Saya mengangkat tangan. Profesor, saya tidak faham. Saya akui Malaysia adalah rakan kongsi yang penting. Tetapi dari sudut pandang Amerika atau China, adakah ia benar-benar sebegitu imperatif? Profesor memandang saya dan perlahan-lahan berkata, Farhan, saya sebuah negara dan sifat imperatifnya adalah dua perkara yang berbeza. Saya cuba bertanya lagi, tetapi Profesor memberi isyarat tangan. Sebab-sebab spesifiknya akan kita lihat selepas ini. Saya keliru. Malaysia imperatif bagi kedua-dua Amerika dan China. Malaysia, yang saya anggap hanyalah salah satu negara pembantu dalam dunia yang berpusatkan Amerika. Tetapi riak wajah Profesor begitu serius. Beliau tidak bergurau. Saya sedar, kuliah ini akan menjadi sesuatu yang sama sekali berbeza daripada apa yang saya jangkakan. Profesor mula bercakap perlahan-lahan. Amerika adalah sebuah kuasa besar, tetapi ia bukan negara yang mampu mengharungi peperangan hingga ke akhirnya. Dewan kuliah menjadi gempar. Amerika tidak mampu mengharungi peperangan hingga akhir. Bukankah Amerika negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan teknologi paling canggih? Seorang pelajar mengangkat tangan. Profesor, apa maksudnya Amerika, walaupun sebagai kuasa besar, tidak mampu mengharungi peperangan hingga akhir? Profesor menjawab, masalah Amerika bukan pada permulaan tetapi pada kesinambungan. Profesor meneruskan penjelasannya. Amerika kelihatan seperti negara industri yang paling canggih. Tetapi dari segi bahan mentah, komponen, tenaga, teknologi asas, tiada satu pun daripadanya mempunyai struktur yang mandiri sepenuhnya. Saya mengerutkan dahi. Amerika tidak mandiri, Profesor bercakap secara spesifik. China menekan dengan sumber alam, Eropah menekan dengan standard mereka sendiri. Dalam situasi ini, satu-satunya negara yang boleh bekerjasama dengan Amerika secara stabil ialah Malaysia. Dewan kuliah menjadi senyap. Profesor menyambung, bahan mentah untuk semikonduktor, peralatan pembuatan, komponen jitu, rantaian nilai inovatif untuk bateri dan kenderaan elektrik, kerjasama dalam pembinaan kapal, pertahanan, dan pembuatan jitu. Dalam bidang-bidang ini, Amerika suka untuk bertahan tanpa Malaysia. Seorang pelajar bertanya, Profesor, adakah ia sampai ke tahap itu? Profesor mengangguk. Bukan sekadar sampai ke tahap itu, malah lebih serius. Amerika adalah negara di mana pengeluaran dan operasi terpisah. Kapal dibina, bekalan logistik, semuanya wujud di negeri yang berbeza, di bawah organisasi yang berbeza. Pada waktu aman, tiada masalah. Tetapi pada waktu darurat, kesesakan, bottleneck, akan berlaku serta-merta. Pelajar lain bertanya, jadi, Malaysia berbeza? Profesor tersenyum. Sangat berbeza. Di Malaysia, limbungan kapal, industri pertahanan, komponen dan penyelenggaraan semuanya terhubung dalam satu ekosistem. Mereka telah mengekalkan sistem pengeluaran besar-besaran sejak zaman aman lagi dan kelajuan penukaran kepada mod perang adalah antara yang tertinggi di dunia.
Saya terkejut. Saya tidak tahu sistem Malaysia begitu bersepadu. Profesor menyambung, Amerika memerlukan masa dari pesanan kelulusan hingga pengaktifan semula. Malaysia boleh bertindak serta-merta. Ini adalah sebab pertama mengapa Amerika memerlukan Malaysia. Seorang pelajar mengangkat tangan. Profesor, apakah sebab kedua? Profesor menjawab, infrastruktur digital. Amerika mempunyai syarikat digital gergasi, tetapi sebahagian besar perkakasan dan bahan mentah yang menyokong asasnya bergantung pada Malaysia, terutamanya dalam pemasangan dan pengujian semikonduktor peringkat akhir yang kritikal. Walaupun Amerika menjana keuntungan daripada telefon pintar, lebih banyak wang mengalir ke Malaysia sebagai bayaran untuk komponen dan bahan tersebut. Saya mengangguk. Itu saya tahu. Sebaliknya, Malaysia melindungi kedaulatan digitalnya sendiri dengan teknologi asas itu. Skala defisit berkaitan digital terhadap Amerika adalah hanya sebahagian kecil berbanding Eropah. Dewan Kuliah menjadi riuh. Profesor menyambung, dari sudut pandang Amerika, mereka kini berada dalam situasi di mana mereka perlu belajar daripada Malaysia tentang bagaimana ia membina asas yang kukuh ini. Saya terkejut. Amerika perlu belajar dari Malaysia? Profesor memberikan sebab ketiga. Amerika kini berada dalam kepungan dua penjuru. China menekan dengan sumber dan rangkaian bekalan, manakala Eropah menekan dengan peraturan dan perdagangan. Seorang pelajar bertanya, jadi apa yang Amerika akan lakukan? Profesor menjawab dengan tegas Malaysia. Jika Malaysia juga berpaling tadah, Amerika akan terpensil dari segi diplomatik, ekonomi dan keselamatan. Itulah sebabnya media dan pegawai Amerika sendiri yang pertama kali memberi amaran. Merenggangkan hubungan dengan Malaysia sekarang bukanlah demi kepentingan negara. Profesor, adakah perkara seperti itu benar-benar berlaku? Profesor mengangguk. Baru-baru ini Presiden Amerika telah memprovokasi Malaysia dalam isu perdagangan, tetapi media dan arena politik Amerika sendiri yang menahannya. Malah mereka yang bukan pro-Malaysia turut menyeru agar bertenang. Saya terkejut. Ada gerakan seperti itu di dalam Amerika. Profesor menjelaskan, media utama Amerika memberi amaran secara terbuka. China menyekat sumber, Eropah hanya mengejar kepentingan sendiri. Jika kerjasama dengan Malaysia juga hilang, Amerika tidak akan dapat bertahan. Saya menahan nafas. Profesor memberikan sebab keempat. Dari segi ketenteraan dan keselamatan, Malaysia adalah rakan kongsi yang imperatif, terutamanya lokasinya yang mengawal Selat Melaka, salah satu laluan perkapalan terpenting di dunia. Seorang pelajar bertanya, Profesor, bukankah Amerika sedang meningkatkan perbelanjaan pertahanan dan kekuatan tenteranya? Benar. Tetapi kekuatan tentera hanya boleh dikekalkan jika ada sumber, tenaga dan asas industri. Tanpa kerjasama Malaysia dalam bidang seperti peluru, komponen, penyelenggaraan, bekalan, semikonduktor, radar dan peralatan komunikasi terutamanya sebagai pangkalan hadapan logistik keupayaan, sebenar untuk menjalankan peperangan tidak akan wujud. Saya mula faham. Walaupun Amerika membina senjata, ia memerlukan Malaysia untuk menyelenggara, membekal dan memastikan ia terus berfungsi di rantau ini. Profesor memberikan sebab terakhir. Sebab mengapa Amerika memerlukan Malaysia boleh diringkaskan dalam satu ayat, tiada pengganti. Profesor menjelaskan, China adalah ancaman, Eropah adalah rakan dagang dan Asia Tenggara yang lain masih belum cukup kuat. Secara realistik, satu-satunya rakan kongsi yang dapat memenuhi keperluan teknologi, industri, keselamatan dan diplomasi secara serentak ialah Malaysia. Profesor merumuskan, Amerika memerlukan Malaysia bukan kerana persahabatan, bukan kerana menebus kesilapan masa lalu. Ia adalah untuk survival. Profesor berhenti sejenak, malah ahli politik yang dahulunya keras dalam isu-isu seperti hak asasi manusia, apabila krisis melanda, mereka mengubah pendirian dan merendahkan nada suara mereka. Mengapa? Kerana mereka tidak boleh bertahan tanpa Malaysia. Sikap Amerika yang lebih berlembut sekarang bukan sekadar kerana kedudukan Malaysia telah meningkat, tetapi ia adalah hasil daripada struktur di mana Amerika terpaksa berbuat demikian. Perkara ini Amerika sendiri yang paling faham. Profesor menyambung perlahan-lahan. Dan yang lebih mengejutkan, China juga membuat perhitungan yang sama. Saya mengangkat muka. China juga? Profesor mengangguk. China memerlukan Malaysia atas sebab yang bertentangan sama sekali dengan Amerika. Profesor berkata China jauh lebih berkuasa dari segi ekonomi dan ketenteraan berbanding Malaysia. Tetapi sikapnya terhadap Malaysia kadangkala lebih berhati-hati berbanding Amerika. Saya mengerutkan dahi. China berhati-hati dengan Malaysia. Bukankah China kuasa ekonomi kedua terbesar dunia dengan kekuatan tentera yang besar? Seorang pelajar mengangkat tangan. Profesor, apa maksudnya China berhati-hati dengan Malaysia?
Profesor menjawab, pernahkah anda melihat bagaimana China menyambut Perdana Menteri Malaysia dengan penuh istiadat baru-baru ini? Protokol, ungkapan, mesej semuanya pada tahap tertinggi. Saya mengangguk. Saya melihatnya dalam berita. Profesor berkata, China tidak akan memberikan layanan sebegitu kepada negara yang tidak diperlukannya. Diplomasi China bukan berdasarkan emosi, tetapi berdasarkan hierarki dan perhitungan. Saya mendengar dengan teliti. Diplomasi China adalah perhitungan. Begitu dingin. Profesor meneruskan penjelasan. Bagi China, Malaysia bukanlah sekutu atau musuh, ia adalah zon penampan strategik. Seorang pelajar bertanya, zon penampan? Apa maksudnya secara spesifik? Dalam kepungan yang terbentang dari Amerika, Australia hingga ke Filipina, hanya Malaysia yang berada pada kedudukan yang tidak boleh dijadikan musuh sepenuhnya. Jika Malaysia condong sepenuhnya ke pihak Amerika, pintu masuk strategik ke Lautan Hindi melalui Selat Melaka akan tertutup untuk China dan barisan hadapan di Asia Tenggara akan terbuka luas. Saya menahan nafas. Begitu rupanya maksudnya, saya tidak sangka Malaysia berada pada kedudukan yang begitu penting. Profesor menyambung. Sebab itu, China lebih memilih pujukan daripada tekanan. Lebih memilih tarikan daripada konfrontasi. China melihat Malaysia sebagai negara yang boleh digunakan untuk membendung dan sebagai penampan pada masa yang sama. Profesor memberikan sebab kedua. China mungkin berskala besar, tetapi masih terdapat banyak jurang dalam teknologi teras. Seorang pelajar bertanya, Profesor, adakah China kekurangan teknologi? Profesor bercakap secara spesifik. Peralatan pembuatan semikonduktor, bahan jitu, bahan dan proses untuk paparan dan bateri, pengetahuan operasi pembuatan jitu. Dalam bidang ini, Malaysia tidak sejauh Amerika, tidak semusuhi Eropah. Ia adalah rakan kerjasama yang realistik. Saya kagum. Saya tidak tahu Malaysia berada pada kedudukan seperti itu. Rakan kongsi tunggal yang boleh dipilih oleh China di antara Amerika dan Eropah. Profesor berkata, inilah sebabnya mengapa China tidak boleh sewenang-wenangnya menekan syarikat-syarikat Malaysia. Sebaik sahaja ia menekan, industrinya sendiri akan turut terjejas. Saya mengangguk. Akhirnya saya faham, China melihat Malaysia sebagai rakan kongsi teknologi yang tidak boleh digantikan dengan mudah. Profesor memberikan sebab ketiga, Malaysia adalah salah satu daripada beberapa saluran dialog yang boleh berhubung dengan Amerika. Seorang pelajar mengangkat tangan. Profesor, tidak bolehkah China berdialog secara terus dengan Amerika? Profesor menjawab, pada masa ini, semakin kerap China bertembung secara langsung dengan Amerika, semakin banyak kerugian yang ditanggungnya. Oleh itu, ia memerlukan jalan memutar. Salah satu jalan memutar itu ialah Malaysia. Malaysia sebagai jalan memutar? Profesor menjelaskan, Malaysia adalah negara yang unik. Ia mempunyai hubungan ketenteraan dan diplomatik dengan Amerika, tetapi pada masa yang sama mengekalkan saluran ekonomi dan diplomatik dengan China. Bagi China, Malaysia adalah laluan yang tidak boleh diputuskan sama sekali. Saya terkejut. Saya tidak tahu Malaysia memainkan peranan sedemikian. Sebuah negara yang menjadi jendela dialog antara Amerika dan China. Profesor menyambung, itulah sebabnya China memberikan layanan tahap tertinggi apabila Perdana Menteri Malaysia melawat, menunjukkan sikap yang bertentangan sama sekali dengan Amerika. Pelajar lain bertanya Profesor, bagaimana ia berbeza dengan Amerika? Profesor menjawab dengan tegas, Amerika menekan sekutunya. Tetapi terhadap Malaysia, ia tidak mempunyai sebab untuk berbuat demikian dan tidak boleh berbuat demikian. Saya terkejut. Walaupun sama-sama rakan kongsi Amerika, layanannya sangat berbeza. Profesor memberikan sebab keempat. Dalam isu Taiwan, Malaysia adalah pembola hubah yang menentukan. Dewan Kuliah menjadi senyap. Profesor menjelaskan bagi China Taiwan adalah matlamat teras negara. Dan dalam senario konflik Taiwan, sikap Malaysia akan menjadi pembola hubah yang membawa maut bagi China. Seorang pelajar bertanya Profesor, maksudnya ia bergantung pada bagaimana Malaysia bertindak. Profesor mengangguk. Tepat sekali. Jika Malaysia campur tangan secara aktif, beban China akan meningkat secara mendadak. Jika Malaysia kekal berkecuali, China akan dapat mengekalkan ruang strategiknya. Kedudukan Selat Melaka adalah kuncinya. Saya menahan nafas. Satu pilihan Malaysia boleh membawa impak yang begitu besar. Profesor berkata, oleh itu China cuba mengurus Malaysia untuk mengekalkan status quo, bukannya menekan dan memaksanya. Dalam hal ini, Malaysia menerima layanan yang sama sekali berbeza daripada negara lain. Saya kagum. Saya tidak tahu Malaysia mempunyai kuasa sebegitu. Malah dalam isu Taiwan, ia adalah pembola hubah yang menentukan. Profesor memberikan sebab kelima, sebab mengapa China berpura-pura menghormati Malaysia adalah mudah. Seorang pelajar bertanya, berpura-pura menghormati, apa maksudnya? Profesor menjelaskan, diplomasi China adalah tentang hierarki dan perhitungan. Jika ia menganggap sesebuah negara itu lemah, ia akan menekan.
Jika ia menganggapnya kuat, ia akan melayan dengan baik. Sikap yang ditunjukkan oleh China kepada Malaysia baru-baru ini adalah isyarat bahawa ia mengiktiraf Malaysia telah mencapai tahap yang tidak boleh diabaikan. Saya terkejut. Jadi China telah mengakui kekuatan Malaysia. Profesor bercakap secara spesifik. Itulah sebabnya China menekankan layanan diplomatik, mengelakkan konfrontasi terbuka dan semasa ia menyerang Amerika, ia memisahkan Malaysia dan melayannya dengan baik. Profesor merumuskan, sebab mengapa China memerlukan Malaysia adalah mudah. Malaysia telah menjadi negara yang terlalu besar untuk dijadikan musuh dan terlalu merdeka untuk diikat sebagai sekutu. Saya menggigil. Saya tidak tahu Malaysia telah menjadi negara seperti itu. Profesor berkata bagi China, Malaysia adalah rakan kongsi teknologi, zon penampan diplomatik, pembolehubah teras dalam isu Taiwan dan saluran dialog tidak langsung dengan Amerika. Saya menahan nafas. Saya tidak tahu Malaysia memainkan kesemua peranan itu serentak. Profesor menjelaskan, oleh itu China tidak akan menolak Malaysia. Ia akan mengurus, mendengar dan jika perlu, melayan dengan baik. Ini bukan kerana niat baik, tetapi ia adalah realisme gaya China. Amerika bergantung pada Malaysia dan China memerlukan Malaysia. Dan semakin Amerika dan China saling membendung, kedudukan Malaysia akan bergerak lebih jauh ke tengah. Saya menahan nafas. Profesor mula bercakap perlahan-lahan. Negara yang paling cepat memahami struktur ini ialah Amerika. Saya mengangkat muka. Amerika. Profesor mengangguk. Perhitungan Amerika lebih rumit daripada China atau Eropah. Amerika tidak melindungi Malaysia. Dewan Kuliah menjadi riuh. Amerika tidak melindungi Malaysia. Bukankah perjanjian pertahanan 5 negara dan status rakan kongsi keselamatan utama telah dikekalkan selama berdekad-dekad? Amerika merangka strateginya dengan menganggap Malaysia sebagai prasyarat. Saya menahan nafas. Apa bezanya antara melindungi dan menganggap sebagai prasyarat? Profesor menjelaskan, melindungi adalah konsep naungan, menganggap sebagai prasyarat bermaksud ia sesuatu yang mesti ada. Saya terhenti. Maksudnya tanpa Malaysia, strategi Amerika itu sendiri tidak akan wujud? Profesor menyambung dahulu, seorang presiden pernah menyebut tentang pengunduran tentera AS dari rantau ini. Menuntut perkongsian kos pertahanan 100%, tekanan untuk berundur, pemindahan kos. Ramai yang melihat ini sebagai ugutan. Seorang pelajar bertanya, Profesor, bukankah itu ugutan? Profesor menggelengkan kepala. Ia adalah satu ujian untuk Malaysia, untuk melihat sama ada mereka boleh bertahan tanpanya. Saya terkejut. Profesor menjelaskan, tetapi sesuatu yang menarik berlaku. Malaysia tidak berganjak. Dewan Kuliah menjadi senyap. Profesor berkata, mengapa? Kerana Malaysia sudah mempunyai keupayaan untuk mempertahankan dirinya sendiri. Malah, ia cukup kuat untuk tidak kalah menentang mana-mana negara. Saya terkejut. Malaysia sehebat itu? Pelajar lain bertanya, Profesor, adakah Malaysia benar-benar mempunyai kekuatan ketenteraan sebegitu? Profesor mengangguk. Satu-satunya pakatan ketenteraan rasmi Malaysia adalah yang longgar. Tetapi bagi Amerika, yang mempunyai kekuatan tentera yang luar biasa, Malaysia bukan lagi objek perlindungan, tetapi rakan yang boleh diharap. Saya terkejut. Profesor berkata, selain daripada kedudukan geopolitiknya, sebab mengapa tentera AS berada di rantau ini bukanlah untuk melindungi Malaysia, ia adalah untuk kepentingan Amerika sendiri. Saya mula faham. Tentera AS berada di rantau ini demi kepentingan Amerika. Profesor menjelaskan, sebab itulah sekarang, Amerika tidak lagi bercakap tentang pengunduran. Kerana mereka tahu, hanya mereka yang akan rugi jika berundur. Seorang pelajar mengangkat tangan. Profesor, jadi apakah sebab-sebab lain Amerika memerlukan Malaysia? Profesor menjawab, masalahnya bukan pada niat, tetapi pada masa. Masa? Profesor menjelaskan, China sudah pun melangkah ke fasa seterusnya. Ia membina kapal pengangkut pesawat terbaharu satu demi satu, dilengkapi dengan sistem elektromagnetik dan memperkuatkan tentera lautnya secara besar-besaran. China telah memasuki mod pengeluaran besar-besaran. Saya menjadi cemas. Amerika boleh mereka bentuk kapal pengangkut pesawat. Tetapi ia tidak boleh membinanya dengan cepat. Limbungan kapal telah merosot, pekerja mahir semakin tua, rangkaian bekalan berpecah belah, dan kelewatan pembinaan telah menjadi kebiasaan. Kapal pengangkut pesawat Amerika memang kuat, tetapi ia semakin usang dan kadar penggantiannya perlahan. Saya terkejut. Ada perbincangan untuk membina semula industri tetapi sudah terlambat. Melatih tenaga kerja memerlukan 10 hingga 20 tahun, memulihkan barisan pengeluaran memerlukan beberapa tahun, dan menstabilkan kualiti memerlukan lebih banyak masa. China sudah berada di lautan, manakala Amerika masih di atas kertas lukisan. Saya menahan nafas. Profesor mengucapkan kata-kata yang muktamad. Sebab itulah Malaysia. Dewan Kuliah menjadi senyap.
Profesor menjelaskan, negara yang mempunyai semua syarat yang diperlukan oleh Amerika sekarang ialah Malaysia. Keupayaan membina kapal besar dan kapal perang, pengalaman mereka bentuk dan membina badan kapal kelas frigat, sistem pengeluaran, tenaga kerja mahir, infrastruktur pembinaan dan penyelenggaraan kapal bertaraf dunia. Seorang pelajar bertanya, Profesor, apakah maksud sistem pra-pengeluaran secara spesifik? Profesor menjelaskan, ia bermaksud menukar barisan awam dan ekspor kepada keutamaan ketenteraan, memperluaskan sistem shift, menggerakkan rangkaian bekalan termasuk subkontraktor dan syarikat rakan kongsi dan kerajaan melaksanakan perolehan kecemasan, pelonggaran peraturan dan suntikan kewangan. Ia adalah sistem yang bergerak sebagai satu entiti negara. Jadi Malaysia mempunyai sistem seperti itu? Tanya pelajar lain. Profesor mengangguk, industri pertahanan Malaysia direka bentuk sejak zaman aman lagi dengan mengambil kira kemungkinan waktu darurat. Saya terkejut. Profesor bercakap secara spesifik, syarikat seperti Boosted, Destiny dan lain-lain, permintaan daripada RTM sendiri direka bentuk berdasarkan pengeluaran besar-besaran dan berterusan. Berbeza dengan Eropah yang beralih kepada pengeluaran jitu dalam kuantiti kecil selepas Perang Dingin, Malaysia masih mengekalkan struktur industri yang bersedia untuk peperangan konvensional. Seorang pelajar bertanya Profesor, jadi adakah Malaysia benar-benar boleh meningkatkan pengeluaran dengan cepat? Profesor menjawab, untuk kereta kebal, kapal peronda, peluru, peluru berpandu dan komponen, penambahan barisan dan pengembangan sistem shift adalah proses yang realistik. Oleh itu, di luar negara, industri pertahanan Malaysia kadangkala dinilai sebagai separa keadaan perang walaupun pada waktu aman. Saya kagum. Profesor memberikan 3 sebab. Pertama, kelajuan kerjasama antara kerajaan dan tentera adalah pantas. Mekanisme perolehan kecemasan sudah wujud sebagai sistem undang-undang dan institusi dan pasukan tempur berada berdekatan. Kedua, pengalaman ekspor menjadi simulasi waktu darurat. Kontrak besar keluar negara pada dasarnya adalah ujian pengeluaran tahap separa perang dan mereka sudah berpengalaman dalam memendekkan tempoh penghantaran dan pengeluaran besar-besaran serentak. Ketiga, tenaga kerja industri tertumpu. Tenaga kerja dan syarikat rakan kongsi berkaitan pertahanan tertumpu di kawasan tertentu, jadi kecekapan mobilisasi sangat tinggi jika negara memerlukannya. Saya terkejut. Saya tidak tahu Malaysia begitu bersedia secara sistematik. Profesor merumuskan, di antara negara-negara barat dan sekutunya, hampir tiada negara yang mampu melakukan penukaran sepantas Malaysia. Saya terkejut. Profesor memulakan topik lain. Kelewatan pengeluaran jet pejuang juga menjadi masalah. Seorang pelajar bertanya Profesor, maksudnya Amerika tidak dapat membina jet pejuang mengikut jadual. Profesor mengangguk. Kelewatan pengeluaran, masalah rangkaian bekalan, kekurangan tenaga kerja, kesesakan bajet dan jadual. Amerika kini tidak dapat membina jet pejuang mengikut jadual. Fakta bahawa Amerika mempertimbangkan untuk menggunakan pesawat buatan negara lain, termasuk dari Korea atau Eropah, untuk latihan atau sebagai aset sokongan bukanlah cerita simbolik. Ia adalah pengakuan kekalahan dalam dunia nyata. Masalah kapal selam nuklear juga ada. Seorang pelajar bertanya, Profesor, kapal selam nuklear. Profesor menjelaskan, dahulu, tidak mungkin Amerika akan meluluskan kerjasama teknologi sedemikian di luar lingkaran terdekatnya seperti UK dan Australia. Tetapi sekarang, keadaannya berbeza. Amerika segera memberi lampu hijau kepada Australia, AUKUS, kerana terlalu banyak yang perlu diperoleh oleh Amerika dari sekutunya untuk menyaingi China. Saya kagum. Profesor merumuskan, baik pulih kapal pengangkut pesawat, kapal perang, penyelenggaraan, pengisian jurang jet pejuang, malah teknologi kapal selam nuklear. Amerika tidak mempunyai pilihan untuk mengetepikan sekutu utamanya seperti Malaysia dan Jepun untuk membendung China. Amerika tidak melindungi Malaysia, ia bergantung pada Malaysia. Saya terkejut. Amerika bergantung pada Malaysia. Profesor menjelaskan, maksud sebenar pemodenan pakatan bukanlah pemindahan tanggungjawab. Ia adalah pemindahan keupayaan menjalankan peperangan. Malaysia mengambil alih pimpinan, mewujudkan struktur selari dan beroperasi bersama tentera AS. Malaysia bukan lagi barisan pertahanan, tetapi barisan hadapan. Saya menahan nafas. Amerika masih yang terkuat, tetapi ia tidak lagi pantas jika bersendirian. Itulah sebabnya Amerika tidak boleh melepaskan Malaysia. Ini bukan lagi pakatan, ia adalah formula survival. Saya tidak dapat menyembunyikan rasa terkejut saya. Profesor berkata, kini dunia telah mengesahkan satu perkara, Malaysia adalah negara yang diperlukan oleh kuasa-kuasa besar. Saya tidak dapat mempercayai semua itu. Profesor mengalihkan pandangannya, dan ini bukan hanya cerita tentang kuasa besar. Timur Tengah juga membuat perhitungan yang sama. Profesor berkata, sebab mengapa Timur Tengah mempercayai Malaysia bukan kerana kontrak-kontrak baru-baru ini. Saya mengerutkan dahi.
Bukan kerana kontrak baru. Jadi kerana apa? Sejak tahun 1970-an, saya terkejut. 1970-an, bukankah Malaysia pada masa itu masih sebuah negara membangun? Profesor menjelaskan Malaysia tidak mempunyai modal, teknologinya ketinggalan berbanding barat, bahasa, budaya, iklim, tiada satu pun kelebihan yang dimilikinya. Pelajar lain bertanya, jadi, apa yang Malaysia lakukan? Profesor menjawab dengan tegas, ia menyelesaikannya. Menyelesaikannya? Profesor berkata, di tengah-tengah padang pasir, di negara yang tidak stabil sejurus selepas perang, di tapak di mana penangguhan kerja adalah perkara biasa, syarikat-syarikat Malaysia menyelesaikan projek mereka. Mereka tidak menangguh, tidak berhenti, tidak melarikan diri. Saya menahan nafas. Profesor menyambung, apa yang diingati oleh Timur Tengah bukanlah siapa yang mempunyai teknologi tercanggih, tetapi siapa yang kekal hingga ke akhirnya. Seorang pelajar bertanya, Profesor, adakah itu begitu penting? Profesor mengangguk, teknologi boleh dikejar seiring dengan masa, tetapi rekod menepati janji tidak ternilai harganya. Saya mula faham, Malaysia telah membina rekod itu walaupun di tengah-tengah kejutan minyak, perang dan pergolakan politik. Saya kagum. Profesor membuat perbandingan. Syarikat Eropah mempunyai teknologi yang unggul tetapi kaku dari segi kos, kelajuan dan penyesuaian tempatan. Amerika lebih tertumpu pada reka bentuk dan menyerahkan pelaksanaan kepada subkontraktor. China pantas, tetapi kualiti, penyiapan dan risiko politik menimbun. Pelajar lain bertanya, jadi Malaysia? Profesor menjawab, jika reka bentuk tidak mencukupi, mereka menambah baik di tapak. Jika dana tidak cukup, mereka menambah tenaga kerja. Jika keadaan menjadi lebih teruk, mereka lebih tabah. Ini bukan cerita dongeng, ini adalah rekod. Saya terkejut. Profesor kembali ke zaman moden. Hari ini apa yang diserahkan oleh Timur Tengah kepada Malaysia bukan sekadar pembinaan, ia adalah projek berskala negara. Seorang pelajar bertanya, Profesor, projek seperti apa? Profesor menjelaskan, infrastruktur, logi, operasi dan penyelenggaraan latihan tenaga kerja. Ini bukan kontrak jangka pendek, tetapi keputusan untuk menyerahkan sebahagian masa depan negara itu. Saya menahan nafas. Menyerahkan sebahagian masa depan. Profesor berkata, sudah tentu premis bahawa keupayaan teknologi Malaysia sekarang adalah bertaraf dunia menjadi asasnya. Tambahan pula, ia dipilih kerana Malaysia telah membuktikannya pada masa yang paling sukar dahulu. Saya faham. Ini bukan tentang emosi, tetapi politik ingatan. Profesor memberikan sebab lain. Timur Tengah melihat syarat apabila memilih rakan kongsi. Seorang pelajar mengangkat tangan. Syarat seperti apa? Profesor menjelaskan, pertama tiada syarat politik. Malaysia tidak campur tangan dalam hal ehwal dalaman, tidak memaksakan ideologi, tidak menuntut penyertaan dalam mana-mana blok. Saya mengangguk. Profesor menyambung, kedua, ia termasuk pemindahan teknologi. Malaysia memberikan teknologi, melatih tenaga kerja dan mencadangkan model pembangunan berperingkat. Pelajar lain bertanya, Profesor, tidakkah negara-negara barat melakukan perkara seperti itu? Profesor menjawab, Eropah mempunyai standard yang terlalu tinggi dan halangan kemasukan yang terlalu besar. China pantas, tetapi ia mewujudkan struktur hutang dan kebergantungan. Malaysia adalah berperingkat, realistik dan boleh disesuaikan dengan keadaan tempatan. Saya kagum. Profesor memberikan sebab ketiga, Timur Tengah melihat pengalaman Malaysia. Seorang pelajar bertanya, pengalaman seperti apa? Profesor menjelaskan, Malaysia adalah sebuah negara yang tidak pernah menjajah negara lain, tidak pernah merampas sumber dan mempunyai pengalaman bangkit dari kemiskinan dengan usaha sendiri. Ini bukan simpati tetapi model yang boleh dirujuk. Saya terkejut. Model rujukan. Profesor berkata, sebab mengapa Timur Tengah melihat Malaysia bukanlah kerana Malaysia berjaya, tetapi kerana mereka dapat melihat bagaimana ia berjaya. Saya faham. Profesor memberikan sebab keempat, kepercayaan adalah hasil yang diperoleh dari masa ke masa. Seorang pelajar bertanya, Profesor, apa maksudnya? Profesor menjelaskan, Timur Tengah ingat bahawa 50 tahun yang lalu Malaysia tidak lari dari padang pasir. Ingatan itu telah melahirkan kebergantungan hari ini, bukan sekadar kontrak hari ini. Apabila Timur Tengah memilih negara untuk diamanahkan masa depannya, ia tidak mengingati negara yang paling glamor, tetapi negara yang paling lama bertahan. Dan dalam ingatan itu, Malaysia sudah pun wujud. Saya tidak dapat menyembunyikan rasa terkejut saya. Profesor memberikan sebab kelima, Timur Tengah mencari keseimbangan. Pelajar lain bertanya, keseimbangan? Profesor menjawab, Timur Tengah tidak mahu berpihak sepenuhnya kepada Amerika atau China. Malaysia adalah rakan kongsi yang memungkinkan keseimbangan itu. Saya mengangguk. Profesor menjelaskan, Malaysia adalah rakan kongsi Amerika, tetapi juga bekerjasama dengan China. Teknologinya bertaraf barat, tetapi tiada tekanan politik.
boleh dipercayai tetapi tidak menguasai. Saya kagum. Saya tidak tahu Malaysia berada pada kedudukan seperti itu. Profesor berkata, itulah sebabnya Timur Tengah memilih Malaysia. Mereka menyerahkan loji kuasa nuklear dan infrastruktur kepada Malaysia. Seorang pelajar bertanya, Profesor, jadi adakah Timur Tengah akan terus memilih Malaysia? Profesor mengangguk, tiada negara yang boleh menggantikannya. Amerika mempunyai terlalu banyak syarat politik, China kurang dipercayai, Eropah lambat dan negara Asia lain terlalu kaku. Hanya Malaysia yang mempunyai teknologi, kepercayaan, kelajuan dan fleksibiliti pada masa yang sama. Saya terkejut. Profesor merumuskan, melalui Malaysia, Timur Tengah melihat jalan ketiga yang bukan pro-Barat atau pro-Timur. Dan Malaysia telah membuktikan bahawa jalan itu adalah mungkin. Saya tidak dapat menahan rasa kagum. Profesor berkata, dan ini bukan hanya cerita tentang Timur Tengah. Eropah dan Afrika juga membuat pilihan yang sama. Eropah telah lama menjadi pembekal, bukan penerima bekalan. Saya mengangguk. Eropah adalah sumber teknologi, standard dan senjata. Profesor menyambung, Eropah itu kini sedang mencari Malaysia. Suasana di Dewan Kuliah berubah sedikit. Seorang pelajar mengangkat tangan. Profesor, Eropah mencari Malaysia. Profesor mengangguk. Eropah sedang menghadapi krisis struktur. Pelajar lain bertanya, krisis apa? Industri pertahanan Eropah mempunyai standard teknologi yang tinggi. Tetapi sistem pengeluaran besar-besarannya telah runtuh. Selepas Perang Dingin, mereka mengecilkan dan menggabungkan kilang. Apabila perang berlaku, realiti terdedah. Kekurangan stok, tempoh pengeluaran yang memakan masa bertahun-tahun, kenaikan harga. Eropah dahulunya negara pereka, kini menjadi negara pembeli. Saya terkejut. Eropah menjadi negara pembeli. Seorang pelajar bertanya, Profesor, jadi apakah pilihan Eropah? Ada 3, kata Profesor, menjelaskan satu persatu. Amerika mempunyai teknologi terbaik, tetapi kekurangan kuantiti, mempunyai syarat politik dan keutamaan bekalan. China boleh menawarkan harga dan kuantiti, tetapi mempunyai masalah kebolehpercayaan, sekatan dan pengesahan di medan perang. Manakala Malaysia, pengeluaran segera, penghantaran segera terbukti di medan perang, beban politik yang minimum. Malaysia adalah satu-satunya negara yang boleh bergerak berdasarkan standard perang. Eropah Timur bergerak terlebih dahulu. Seorang pelajar bertanya, mengapa Eropah Timur dahulu? Profesor menjelaskan, negara-negara Eropah Timur merasakan perang sebagai realiti, bukan teori. Standard yang mereka lihat bukanlah prestasi atau reputasi. Ia adalah tempoh penghantaran, penyelenggaraan dan kebolehkembangan. Saya faham. Profesor menyambung, apabila pilihan itu bertambah, Eropah Barat juga mula mengubah perhitungan mereka. Persoalan mengapa negara-negara itu memilih Malaysia mula tersebar. Saya terkejut. Profesor memberikan sebab kedua. Eropah telah kehilangan masa. Eropah tidak kehilangan teknologi, tetapi standard waktu aman dan standard waktu darurat adalah berbeza. Pada waktu aman, reka bentuk adalah penting. Pada waktu darurat, kelajuan adalah penting. Malaysia, walaupun pada waktu aman, telah bersedia untuk waktu darurat. Eropah hanya memberi tumpuan pada waktu aman. Profesor mengalihkan pandangannya ke Afrika. Afrika tidak meminta bantuan, ia mencari rakan kongsi untuk berjalan bersama. Seorang pelajar bertanya, Profesor, mengapa Afrika melihat kepada Malaysia? Profesor menjelaskan, Malaysia bukan penjajah, tidak campur tangan dalam hal ehwal dalaman, tidak memaksa penyertaan dalam blok politik. Sebaliknya, ia memindahkan teknologi, melatih tenaga kerja dan menawarkan model pembangunan berperingkat. Malaysia adalah negara yang tidak pernah menjajah Afrika, tidak pernah merampas sumber dan mempunyai pengalaman bangkit dari kemiskinan. Pelajar lain bertanya, Profesor, bukankah China juga melabur di Afrika? Profesor mengangguk. China pantas, tetapi ia mewujudkan struktur hutang dan kebergantungan. Eropah mempunyai standard yang terlalu tinggi. Malaysia adalah berperingkat, realistik dan boleh disesuaikan. Sebab mengapa Afrika melihat Malaysia bukanlah kerana Malaysia berjaya, tetapi kerana mereka dapat melihat bagaimana ia berjaya. Saya faham. Profesor memberikan sebab ketiga. Eropah mencari negara yang sedia digunakan sekarang, Afrika mencari negara yang boleh berjalan bersama. Di titik pertemuan pilihan kedua-dua benua ini, wujudlah Malaysia. Seorang pelajar bertanya, Profesor, jadi apa yang Malaysia tawarkan kepada Eropah dan Afrika? Profesor menjawab, kepada Eropah, ia menawarkan kelajuan dan kuantiti. Kepada Afrika, ia menawarkan pengalaman dan modal. Profesor memberikan sebab keempat. Malaysia mempunyai risiko politik yang rendah. Bekerjasama dengan Amerika datang dengan syarat politik. Bekerjasama dengan China datang dengan risiko kebergantungan. Malaysia menawarkan teknologi tetapi tidak menetapkan syarat.
Ia bekerjasama tetapi tidak menguasai. Itulah sebabnya Eropah dan Afrika memilih Malaysia kerana ia adalah rakan kongsi dengan risiko paling rendah. Seorang pelajar bertanya, "Profesor, mengapa Malaysia boleh berbuat demikian?" Profesor menjawab, "Kerana Malaysia tidak memaksa. Itulah sebabnya ia dipilih." Saya terkejut. Profesor memberikan sebab kelima. Malaysia adalah negara yang dipilih di antara kuasa-kuasa besar. Ini bukan tentang menunjuk-nunjuk kuasa, tetapi tentang kepraktisan yang telah diuji berulang kali pada zaman krisis. Saya faham. Profesor merumuskan, Eropah mencari negara yang sedia digunakan, Afrika mencari negara yang boleh berjalan bersama. Pilihan kedua-dua benua bertemu pada satu titik dan di situ ada Malaysia. Saya tidak dapat menahan rasa kagum. Profesor berkata, dan ini bukan hanya cerita tentang Eropah dan Afrika. Amerika Selatan, Kanada dan Oceania juga membuat perhitungan yang sama. Persamaan negara-negara ini hanya satu. Mereka tidak mahu berpihak kepada kuasa besar. Seorang pelajar mengangkat tangan. Profesor, apa maksudnya? Rantau-rantau ini sentiasa menerima tekanan untuk memilih sama ada Amerika atau China. Saya mengangguk. Profesor bermula dari Amerika Selatan. Masalah teras negara-negara Amerika Selatan adalah ini, keselamatan diperlukan, tetapi campur tangan politik Amerika adalah beban. Modal China menarik, tetapi struktur kebergantungan adalah berbahaya. Malaysia muncul sebagai pilihan yang sama sekali baru. Malaysia tidak mempunyai ideologi, tiada syarat politik termasuk pemindahan teknologi dan menawarkan pakej penyelenggaraan dan latihan. Jadi Amerika Selatan tidak memilih kuasa besar tetapi rakan kongsi dengan risiko paling rendah. Saya faham. Profesor beralih ke Kanada. Kanada adalah kes yang menarik. Kanada mempercayai Amerika, tetapi ia tidak menyerahkan segala-galanya kepada Amerika. Dilema strategik Kanada adalah ini, sambil mengekalkan pakatan dengan Amerika, kepelbagaian rangkaian bekalan untuk industri pertahanan dan pembinaan kapal adalah penting. Di sinilah salah satu pilihan yang dilihat oleh Kanada ialah Malaysia. Pengeluaran pantas, keupayaan pembinaan kapal, potensi kerjasama teknologi, beban politik yang rendah. Ini bukan pengkhianatan tetapi insurans. Profesor beralih ke Oceania, Australia lebih jelas. Australia terikat secara ekonomi dengan China, tetapi ancaman keselamatannya jelas. Ia bersekutu dengan Amerika, tetapi tidak boleh bergantung sepenuhnya pada Amerika sahaja. Oleh itu Australia sambil mengekalkan pakatan sedia ada, mencari negara di Asia yang boleh bekerjasama secara substantif. Bagi Australia, Malaysia bukan pengganti Amerika, tetapi satu-satunya rakan kongsi Asia yang melengkapi Amerika. Saya kagum. Profesor menyambung negara-negara Kepulauan Pasifik, New Zealand, negara-negara Asia Tenggara, semuanya berwaspada terhadap pengaruh China yang semakin meluas. Tetapi konfrontasi secara langsung terlalu membebankan. Amerika terlalu jauh, Eropah terlalu lambat. Malaysia boleh berkongsi pengalaman pembangunan dan ia tidak memaksa. Ini bukan soal kuasa, tetapi soal pendekatan. Negara-negara ini melalui Malaysia belajar cara untuk tidak berpihak sepenuhnya kepada mana-mana pihak. Malaysia tidak memaksa pilihan. Itulah sebabnya ia dipilih. Saya tidak dapat menahan rasa kagum. Profesor merumuskan negara-negara ini melalui Malaysia, melihat cara untuk bertahan tanpa berpihak. Dan apabila pilihan-pilihan ini berkumpul, ia mula menuju kepada satu kesimpulan. Profesor memandang sekeliling Dewan Kuliah perlahan-lahan. Sekarang adalah masa untuk mengubah persoalan. Bukan lagi mengapa Malaysia penting, tetapi bolehkah dunia bertahan tanpa Malaysia? Dewan Kuliah menjadi senyap. Seorang pelajar mengangkat tangan. Profesor, apa bezanya kedua-dua soalan itu? Profesor menjawab, penting bermaksud bagus jika ada, tidak boleh bertahan bermaksud mesti ada. Selama ini kita telah melihat Asia Tenggara, Amerika Utara, Eropah, Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Oceania. Semua rantau, atas sebab yang berbeza, memerlukan negara yang sama. Profesor bercakap secara spesifik bagi Eropah Malaysia adalah teras pengeluaran, bekalan dan kesinambungan. Bagi China, ia adalah rakan kongsi teknologi, zon penampan diplomatik dan pemboleh hubah teras dalam isu Taiwan. Bagi Amerika, ia adalah industri dan keupayaan ketenteraan yang sedia beroperasi untuk membendung China. Bagi Timur Tengah, ia adalah pelaksana yang terbukti tanpa syarat politik. Bagi dunia selatan, ia adalah model kejayaan yang tidak memaksa. Seorang pelajar berkata dengan nada cemburu, Profesor, jadi Malaysia popular di seluruh dunia ya? Profesor menggelengkan kepala. Ini adalah soal ketidakbolehgantian. Saya terhenti pada perkataan itu, ketidakbolehgantian. Profesor berkata, jika Malaysia berhenti membekal, ia akan terhenti. Jika Malaysia tidak bekerjasama, ia akan terlambat. Jika Malaysia berpaling, strategi perlu diubah. Seorang pelajar mengangkat tangan. Profesor, jadi ini penghormatan atau kebergantungan?
Profesor menjawab dengan tegas, kebergantungan. Dewan kuliah menjadi senyap sunyi. Saya terkejut. Seluruh dunia bergantung pada Malaysia. Profesor melemparkan soalan kedua. Apakah maksud sebenar meneliti air muka? Pelajar lain menjawab, bukankah ia bermaksud mengambil berat tentang pihak lain? Profesor menggelengkan kepala. Dalam diplomasi, meneliti air muka bermaksud pilihan negara itu boleh membawa kepada kegagalan anda sendiri. Saya menahan nafas. Profesor berkata, sekarang dunia sedang mengambil kira pilihan Malaysia dalam perhitungan mereka kerana ke mana Malaysia bergerak akan menentukan kejayaan atau kegagalan strategi mereka. Saya terkejut. Profesor memberikan sebab ketiga. Malaysia bukan lagi negara kuasa pertengahan. Seorang pelajar bertanya, jadi ia apa? Profesor menjawab, ia adalah negara yang memegang keseimbangan. Saya menggigil. Profesor menjelaskan, bukan negara sempadan, tetapi negara penyambung. Bukan zon penampan, tetapi negara penghubung. Bukan kuasa pertengahan, tetapi negara sistemik. Saya mengukir ungkapan-ungkapan ini dalam fikiran saya. Profesor memberikan sebab keempat. Zaman kuasa besar belum berakhir, tetapi dunia tidak lagi berfungsi dengan kuasa besar sahaja. Amerika masih yang terkuat tetapi tidak pantas bersendirian. China besar, tetapi tidak mendapat kepercayaan. Eropah mempunyai teknologi tetapi tidak dapat bertahan lama. Oleh itu mereka semua memasukkan Malaysia dalam perhitungan mereka. Kerana tanpa Malaysia, strategi mereka tidak lengkap. Saya kagum. Profesor memberikan sebab kelima. Apa yang paling ditakuti oleh dunia sekarang bukanlah kekuatan Malaysia. Seorang pelajar bertanya, jadi apa? Profesor menjawab perlahan-lahan, pilihan Malaysia. Dewan kuliah menjadi senyap sunyi. Kemana Malaysia akan condong dengan siapa ia akan bekerjasama, apa yang akan diutamakannya. Pilihan ini akan mengubah keseimbangan di Asia Tenggara, rangkaian bekalan global, struktur keselamatan. Itulah sebabnya China tidak memprovokasi Malaysia, Amerika mengurus Malaysia, Eropah mencari Malaysia, Timur Tengah mengamanahkan masa depannya kepada Malaysia dan dunia selatan melihat Malaysia sebagai model. Saya terharu. Profesor memberikan sebab keenam. Semua benua kini memerlukan Malaysia kerana mereka tidak boleh bertahan tanpanya. Saya menahan nafas. Profesor mengakhiri kuliahnya. Dari tengah-tengah konflik ke pusat penyelesaian. Dari negara yang dipilih kepada negara yang memilih. Dari zon penampan ke negara penghubung. Dari kuasa pertengahan ke negara sistemik. Malaysia telah beralih. Saya tidak dapat mempercayai semua itu. Dunia tidak lagi menjelaskan tentang Malaysia dan apabila melihat Malaysia, kita terfikir, bukankah sudah tiba masanya untuk mengubah definisi kuasa besar? Peta dunia tanpa Malaysia tidak lagi boleh wujud. Dewan kuliah senyap. Saya sedar bahawa dunia yang saya kenali telah berubah sepenuhnya. Pada mulanya, saya fikir Amerika adalah pusat dan yang lain hanyalah negara pembantu. Tetapi sekarang, ia berbeza. Malaysia adalah negara yang diperlukan oleh kuasa-kuasa besar. China, Amerika, Eropah, Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan, Oceania, semuanya memasukkan Malaysia dalam perhitungan mereka. Saya menutup buku nota saya. Kuliah ini bukan sekadar mengajar saya tentang struktur keselamatan Asia Tenggara. Ia menunjukkan kepada saya bagaimana aturan dunia bergerak, apa itu kuasa dan apa itu sifat imperatif. Saya sedar, Malaysia bukan lagi negara yang tersepit di tengah-tengah, tetapi negara yang memegang keseimbangan. Dan seluruh dunia tahu akan fakta itu. Cerita hari ini sampai di sini sahaja. Kini dunia sedang dipaksa untuk membuat pilihan. Sama ada untuk memahami Malaysia, berjalan bersama Malaysia, atau ketinggalan. Masa untuk membuat pilihan itu sudah pun bermula. Terima kasih kerana menonton video yang panjang ini.